أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita dapat meneruskan lagi sesi perkuliahan kita, kuliah bulanan berkaitan dengan mengenal Masjidil Aqsa. Alhamdulillah kita sudah masuk kepada beberapa siri dan kita sudah memasuki bahagian yang baru pada malam ini. Alhamdulillah. Sebelum tu mungkin kita boleh kita recap balik ataupun kita cuba imbas kembali beberapa peristiwa penting yang berkaitan dengan topik perbincangan kita pada malam ini. Maklum kepada semua, satu dunia pada awal ataupun kita kata awal bulan inilah berlaku apa yang disebut sebagai rombongan yang disebut sebagai Global Sumut Flotilla. Mereka telah kita kata mengumpulkan pasukan kapal-kapal sukarelawan yang menuju ke Gaza untuk menyampaikan bantuan. Dan kalau dari satu sudut kita nampak itu adalah kita kata reaksi masyarakat dunia terhadap kekejaman dan kezaliman yang berlaku kepada saudara-saudara kita di Gaza. Kita sebagai umat Islam kita melihat dua-dua aspek. Kan? Kita sebagai umat Islam kita melihat ini adalah satu isu global, isu berkaitan kemanusiaan, isu tentang kezaliman, isu tentang kekejaman yang tidak diterima oleh mana-mana manusia yang bertamadun di dunia. Okay? Dan salah satu yang kedua, kita juga mengambil kisah ataupun mengambil peduli dengan apa yang berlaku kepada saudara-saudara kita di Gaza dan Palestin umumnya adalah kerana mereka adalah saudara seiman kita atau saudara seagama. Kita kata saudara seislam kita. Maka kat situlah kita kena main peranan walau di mana kita berada. Umat Islam itu saling bersaudara dan kita perlu ambil kisah tentang apa yang berlaku kepada mereka. Dan kalau kita lihat baliklah, umat Islam ini kita kata berkaitan dengan Palestin ini sudah lama. Dan kalau mungkin kita semua dapat menonton di media sosial, istilahnya apa sekarang ni ada podcast kan. Banyak menceritakan tentang perihal Gaza, perihal Palestin. Tetapi dalam masa yang sama itu adalah kita kata satu sejarah yang panjang yang kita kena sentiasa diingatkan. Kita kena sentiasa diceritakan supaya tidak akan hilang selagi mana isu ini tidak akan ataupun tidak dapat diselesaikan dengan baik. Macam mana tanda untuk kita selesaikan isu ini adalah supaya kezaliman, penindasan dan kekejaman yang berlaku di sana dapat dihentikan. Dan alhamdulillah kita juga maklum tentang perkembangan yang terkini. Mereka sudah kita kata mengalami fasa gencatan senjata yang pertama, fasa yang pertama berlaku. Walaupun dicabuli juga oleh rejim Zionis, mereka melakukan juga serangan-serangan, tetapi usaha untuk perdamaian, usaha untuk mendapatkan keamanan, hentikan peperangan itu sudah mula berlangsung. Dan dari satu sudut, kalau kita lihat, macam saya dah sebut juga dalam kuliah-kuliah yang berikutnya, kuliah-kuliah yang sebelumnya, di Palestin ini ada dua tanah utama. Kita kena ingat sampailah bila-bila andai kata begitulah rupanya, maka kekallah. Wallahu alam, adakah semakin membesar ataupun semakin mengecil lagi. Saya minta doalah semua supaya dapat dipelihara. Di tanah yang pertama namanya Gaza. Itulah Palestin. Dan yang kedua adalah tebing barat, West Bank.
Gaza dan tebing barat. Kedua-dua wilayah ini adalah baki ataupun saki baki wilayah Palestin yang tinggal pada hari ini. Dan kalau kita lihat konflik, kekejaman, penindasan, pembunuhan yang berlaku itu banyak tertumpu di Gaza. Mereka nak menghapuskan ataupun memusnahkan ataupun menghapuskan satu entiti yang disebut sebagai Hamas. Hamas ni apa? Hamas ni adalah, kita kata, salah satu pada asalnya mereka ini adalah satu, istilahnya parti lah, satu pemerintah pentadbir yang dipilih dalam pilihan raya Palestin untuk mentadbir wilayah Gaza. Dan apabila mereka diserang, maka mereka mewujudkan, kita kata, pasukan-pasukan bersenjata untuk melindungi penduduk di Gaza. Itu yang berlaku hari ini. Fokusnya berada di Gaza. Dan yang berikutnya, salah satu wilayah lain, kalau kita pergi ke sebelah barat itu, tebing barat yang bersebelahan, bersempadan dengan Jordan, di situlah terletaknya Masjidil Aqsa yang kita bicarakan. Dan di situ wilayah tersebut ditadbir oleh salah satu kumpulan yang lain pula, yang menjadi pesaing kepada kumpulan Hamas, namanya Fatah, yang diangkat daripada kalangan mereka Presiden Palestin namanya Mahmud Abbas. Kan? Jadi itu situasi yang berlaku di Palestin. Kalau ada orang tanya kita apa itu Palestin, apa yang berlaku tentang Palestin, at least kita boleh, setidak-tidaknya kita boleh ceritakanlah apa yang berlaku sekarang ini. Dan kalau di tepian barat itu pula masih lagi ada saki baki ataupun wilayah-wilayah Palestin yang masih diduduki oleh umat Islam dan juga Kristian juga. Umat Kristian pun ada juga duduk di situ, bercampurlah. Dan di dalam tebing barat itu pula ada satu wilayah ataupun satu kawasan yang disebut sebagai Al-Haramus Syarif, dan di situ terletaknya Masjidil Aqsa. Sungguh pun begitu, Masjidil Aqsa ini terletak ataupun dipelihara, dijaga oleh macam jabatan wakaf, satu jabatan wakaf kerajaan Jordan. Jadi sebab itu Masjidil Aqsa masih lagi terpelihara. Antara salah satu sebabnya adalah dipelihara oleh negara Jordan. Maka selamat lagi lah, masih lagi dipelihara. Walaupun kita dapati ada pencerobohan berlaku. Pencerobohan berlaku ke dalam kawasan Masjidil Aqsa itu adalah, kita kata, perkara biasa. Tapi mereka tidak sampai membunuh. Itu beza dia. Kalau di Gaza, peristiwanya ataupun keadaannya berlaku pembunuhan. Adapun di tebing barat ataupun di Jerusalem ataupun kawasan sekitar Masjidil Aqsa berlaku penindasan. Nak jadikan cerita, kedua-dua wilayah ini sebenarnya tidak aman sepenuhnya. Kalau kita dapat ada rezeki, mungkin ada tuan-tuan, perempuan, tuan haji yang pernah pergi berziarah ke Masjidil Aqsa, mungkin pengalaman itu sangatlah berharga lah. Macam mana nak masuk ke kawasan Masjidil Aqsa itu kan, ada sekatan-sekatan, ada polis Israel berjaga kan. Nak kata mereka hidup dalam keadaan yang seperti itu. Dan di situlah kita lihat sehingga kini ancaman ataupun provokasi sering dilakukan. Antara yang terbaru kalau kita lihat, apabila pertawanan ataupun berlaku pertukaran tebusan antara Israel dan Hamas, dalam masa yang sama seorang menteri Israel, kalau kita dalam video ataupun dalam berita tu, dia pakai kopiah dia yang separuh kan. Menteri apa tak nama dia, saya tak ingat. Dia lantang lah, dia terlampau ekstrim. Dia fahaman, kita kata, Zionis yang ekstrim. Dia memang tak pedulikan kecaman antarabangsa. Dia antara lantang lah. Yang provokasi tu, pergi ke Masjidil Aqsa, dia buat pencerobohan, dia suka kacau. Dia kacau orang setengah jemaah semayang, tiba-tiba tarik orang tengah solat apa semua. Dia buat bising-bising, dia baca doa dia kat kawasan Masjidil Aqsa kan. Dia punya ritual-ritual dia kan. Jadi berlakulah kekacauan seperti itu adalah fenomena biasa. Baik. Jadi kembali kepada Masjidil Aqsa, itu gambaran ataupun keadaan semasa berkaitan dengan Palestin. Dan kita doakanlah isu Palestin ini kita akan terus bercakap, kita berikan penerangan, penjelasan supaya isu ini tidak dilupakan. Selagi mana umat Islam tidak dapat bersama-sama menyelesaikan masalah ini, maka
kita kena bercakap lah. Tak kira lah dengan apa cara sekalipun. Baik, kemudian kita sambung pula dalam perbicaraan kita terhadap Masjidil Aqsa. Kita gunakan buku Ensiklopedia Masjidil Aqsa. Dan kita dah masuk kepada tajuk yang berikutnya, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj dan Masjidil Aqsa. Jadi dah masuk kepada bab yang berikutnya. Untuk kita memahami kepentingan Masjidil Aqsa dalam kepercayaan ataupun kepada kita sebagai umat Islam. Kalaulah ada yang bertanya kepada kita, apa kepentingan sangat Masjidil Aqsa ini? Ini saya tak pasti, ini belum ada lagi kot. Tapi kalau kita lihat di media sosial, orang dah mula mempertikaikan tentang solidariti kita kepada Gaza. Kan, kalau kita tengok di Facebook kan, ataupun tengok di YouTube ke apa, komen-komen yang kita kata sinis, yang menyindir-nyindir, oh apa ni nak Palestin, apa nak Palestin, itu dah menjadi satu kebiasaan lah. Senang sangatlah kita dapati di media-media sosial. Jadi setidak-tidaknya melalui kupasan, melalui pengajian ini kita dapat memahami dan kita dapat membalas balik ataupun menjelaskan kembali apa yang dibangkitkan itu. Baik. Sebagaimana yang telah disebutkan mengenai kelebihan Masjidil Aqsa sebelum ini, kita dah bincangkan pada kuliah lepas tentang fadilat-fadilat mendirikan solat di Masjidil Aqsa dan keberkatan-keberkatan yang ada di sana. Kita nak melihat ataupun tentang masjid ini serta kawasan sekitarnya menjadi mulia dan memiliki keberkatan sebagaimana yang diperakui oleh Allah Ta'ala. Maka ia juga menjadi saksi kepada salah satu daripada peristiwa besar dalam sejarah Islam, iaitu Isra' dan Mi'raj. Jadi inilah dia titik tolak peristiwa yang besar yang berlaku dalam sejarah perkembangan agama Islam, Isra' dan Mi'raj, yang berlaku pada permulaan ataupun fasa pertama dakwah Nabi SAW di Mekah. Waktu itu Islam, kita kata, tak ada apa-apa untuk dimegahkan. Waktu itu Nabi SAW tengah menghadapi pelbagai cabaran untuk menyampaikan dakwah Islam, dan pada ketika itulah Allah Ta'ala menganugerahkan pengalaman ataupun kejadian peristiwa Isra' dan Mi'raj ini kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan satu gambaran visi yang lebih besar, bahawa masa depan Islam itu akan menjadi lebih besar lagi daripada apa yang dihadapi oleh Nabi pada ketika itu. Jadi, dalam kita membincangkan tentang Isra' dan Mi'raj, faktor ataupun hal berkaitan dengan sumber ambilan kisah-kisah peristiwa Isra' dan Mi'raj ini perlu kita ambil perhatian. Supaya apa yang kita dapati dari sudut maklumat, riwayat yang kita dapati itu biarlah sahih ataupun betul. Dan yang paling utama sekali ada 3 yang kita boleh dapati, iaitu daripada Al-Quran, hadis dan juga karya-karya ataupun kitab-kitab sirah. Ini 3 sumber utama yang kita boleh dapati tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ada kalanya kalau kita lihat, sebagai contoh, Al-Quran menceritakan satu ayat saja tentang Isra'. Subhanalladzi asra bi'abdihi ila akhir ayat. Itu tentang satu baris tentang peristiwa Isra'. Tetapi Mi'raj tak ada di dalam ataupun tidak diceritakan oleh Al-Quran. Maka kat situlah peranan yang kedua datangnya daripada hadis. Ada sambungannya di dalam hadis. Dan penjelasan lebih lanjut ataupun riwayat yang lebih lanjut melalui para sahabat dan tabi'in ada di dalam kitab-kitab sirah. Maka 3 gabungan sumber ini memberikan kita gambaran yang jelas tentang keseluruhan peristiwa Isra' dan Mi'raj serta kaitannya dengan Masjidil Aqsa. Okay, kita berhenti, pause kat situ sekejap. Kenapa? Kenapa peristiwa besar Isra' dan Mi'raj ini berlaku di Masjidil Aqsa? Kerana kalau kita baca sejarah tempat Masjidil Aqsa itu, tapak Masjidil Aqsa itu sebenarnya telah menyaksikan banyak peristiwa-peristiwa besar yang lain
pada zaman-zaman sebelum daripada kemunculan Islam. Antaranya kita kata bermula, nanti kita akan masuk nanti dalam bab tentang kota Baitul Maqdis. Tetapi poin-poin penting kita boleh ambil, peristiwa-peristiwa besar yang kita boleh ambil yang berlaku di tapak Masjid Al-Aqsa itu adalah sebermulanya pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Itu satu riwayat sejarah mengatakan di situ bermulalah sejarah Masjid Al-Aqsa itu adalah merupakan tempat yang dibina, macam kita kata tempat untuk beribadah oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, dan naratif ini dikuasai ataupun dibawa oleh orang-orang Yahudi. Jadi kalau kita baca dalam konteks sebelum Islam, jadi sumber-sumber itu kita kena seimbang, kita kena tapis. Maka apabila dalam riwayat sebelum Islam, maka disebut kawasan yang disebut yang dibina, kita kata tempat ibadah Nabi Sulaiman alaihissalam itu disebut oleh orang Yahudi sebagai Haikal Sulaiman. Ada bahasa Arabnya Haikal Sulaiman. Tetapi kalau dalam bahasa Inggeris yang dipopularkan hari ini disebut sebagai Solomon Temple. Kita umat Islam, cukuplah kita beriman Nabi Sulaiman alaihissalam seorang nabi yang berkuasa, nabi yang menjadi raja, memerintah seluruh kita kata manusia, jin dan haiwan, dan baginda dikurniakan kerajaan yang tidak dikurniakan kepada manusia selepasnya dan sebelumnya. Itu kita dalam Islam. Dan tapak Masjid Al-Aqsa itu menjadi rebutan kerana di situlah menjadi titik tolak dakwaan orang Yahudi, orang Nasrani dan juga Islam. Sebab Nabi Sulaiman, kita iman juga kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi kemudian bila dah berlalu zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, kita kata berlaku penjajahan daripada kerajaan bangsa Assyrian atau bangsa yang asing datang menyerang ke kota Jerusalem, Baitul Maqdis. Mereka merobohkan yang pertama. Datang pula raja yang berikutnya membina, kita kata nak bina semula apa rumah ibadat yang dibina sebelum ni oleh Nabi Sulaiman oleh raja yang lain, kemudian dirobohkan lagi. Maka dua kali dah kita kata rumah ibadat yang didakwa oleh orang Yahudi itu telah dirobohkan, dan itulah dia yang menjadi asas kepada gerakan Zionis sedunia untuk membina kuil atau tempel yang ketiga pada tapak Masjidil Aqsa hari ini. Adapun sebab itu Islam membuka kota Baitul Maqdis, tapak Masjidil Aqsa yang ketika itu dimasuki oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab, khalifah Islam ketika itu, dibiarkan tak terurus. Kerana apa? Kerana ketika itu kota Jerusalem dikuasai oleh orang Kristian. Mereka tak peduli pun tentang tinggalan orang Yahudi. Jadi kawasan itu terbiar. Jadi bila kat situlah umat Islam mula jaga, dibina musola kecil, kemudian masuk zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan, barulah dibina kompleks Masjid Al-Aqsa yang ada terdiri daripada kubah, Sakhra, Masjid Qibli dan sebagainya sampailah ke hari ini. Okey, jadi itu disebut kita kata perkembangan dia. Jadi bagaimana keadaan Masjid Al-Aqsa ketika Nabi Isra dan Mi'raj itu? Maka kita boleh katakan bahawa ketika itu tiada binaan apa-apa pun yang ada pada zaman tersebut. Kerana waktu itu Islam tak masuk lagi ke situ. Mungkin hanya Nabi singgah di kawasan tapak runtuhan rumah ibadat itu. Nabi solat di situ. Dan kat situlah ditanda dan sebagainya. Sampailah kita dapati monumennya kekal sampai ke hari ini. Jadi disebabkan itulah kalau kita lihat, apabila berlaku peristiwa Isra itu, Khalifah Umar pun masuk ke kota Baitul Maqdis dan tengok kawasan itu tidak terurus. Beliau memerintahkan supaya dibersihkan dan diimarahkan menjadi salah satu daripada tempat suci bagi umat Islam. Dan datang pula kemudian orang Yahudi Israel Zionis, mereka mengklaim untuk mengambil kawasan tersebut pula. Sedangkan orang Yahudi yang betul-betul Yahudi, mereka tak kisah dah pun sebab mereka rasa mereka dah tak layak dah untuk kawasan tu. Tapi datang Zionis, mereka nak ambil balik. Okay, lain Yahudi dan Zionis adalah dua golongan yang berbeza.
Ada Yahudi yang berfahaman Zionis dan ada Yahudi yang tidak berfahaman Zionis. Ada juga bukan Yahudi tapi dia berfahaman Zionis. Oh, macam mana? Jadi senang cerita Zionis ni adalah ideologi politik. Kan? Baik, kita sempat baca separuh dulu untuk kisah berkaitan Isra' dan Mi'raj. Bagi mengingat kita semula kepada peristiwa besar ini, kita bawakan kisah yang secara lebih terperinci daripada kitab Nurul Yakin fi Sirah Sayyidil Mursalin yang dikarang oleh Syekh Muhammad Khudari Bek. Kan? Ada satu kitab sirah yang menceritakan tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj ini secara terperinci. Banyak lagi kitab sirah yang lain kita boleh dapati. Dia pun riwayatnya sama dan riwayatnya itu adalah kita kata saling bersangkut paut dan saling berkaitan antara satu sama lain. Baik. Yang ini saya sebutkan salah satunya kitab Nurul Yakin fi Sirah Sayyidil Mursalin. Baik, apa yang diceritakan dalam kitab tersebut? Sebelum baginda Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, Allah Subhanahu Wa Taala telah memuliakan baginda dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Isra' bermaksud perjalanan yang dilakukan oleh baginda pada malam hari, bermula dari kota Mekah ke Baitul Maqdis di Jerusalem. Kemudian pada malam yang sama juga baginda kembali ke Mekah. Okey, satu. Kemudian Mi'raj pula bermaksud Rasulullah dinaikkan ke langit. Okey, itu Mi'raj. Isra' dan Mi'raj semua itu berlaku pada satu malam. Jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah berpandangan bahawa hal tersebut dialami oleh baginda Rasul bersama jasad baginda yang mulia. Maksudnya kita tak, sebab ada pandangan khilaf dalam kalangan ulama mengatakan Nabi Isra' dan Mi'raj itu roh saja. Ada pandangan kata roh dan jasad. Itu khilaf lah. Tapi itu adalah kita kata kelebihan yang dikurniakan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sebelum peristiwa Isra' dan Mi'raj, kita juga maklum dalam sirah bahawa Nabi mengalami satu, kita kata, kesedihan. Dalam sirah disebut sebagai Amul Hazan, Amul Huzn, ataupun tahun kesedihan. Di mana baginda kehilangan Abu Talib, baginda kehilangan Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah, yang baginda ditolak oleh penduduk Saqif, Bani Saqif di Taif. Jadi baginda sedih. Dan Allah Ta'ala sepertinya mengisyaratkan untuk memberi semangat kepada Nabi dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Okay. Mengenai kisah Isra' itu telah dijelaskan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linariyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya yakni Muhammad pada satu malam dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestin yang telah kami berkati sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Surah Al-Isra ayat yang pertama. Yang saya sebut tadi lah. Selain itu, kisah Mi'raj telah disebutkan secara jelas dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim daripada sahabat baginda Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini juga dinukilkan oleh Al-Qadhi Iyad di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa. Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Ini tentang Mi'raj. Bermaksud kita kata Al-Quran dan hadis itu saling melengkapi, kan? Walaupun Al-Quran menceritakan secara ringkas, tetapi ia dijelaskan oleh hadis. Sebab itu seperti yang saya sebut juga sebelum ini, golongan anti hadis ni mereka menolak hadis, hanya nak berpegang kepada Al-Quran. Sedangkan itu tidak diterima dalam syariat kita. Kita berpegang kepada Al-Quran dan hadis, juga sumber-sumber lain yang kita kata dalam usul fiqh tu. Jadi kita banyaklah kita kata kita gunakan. Tapi ada setengah tu menolak hadis, katanya palsu dan sebagainya. Mereka itu kena belajar dululah, kan? Barulah boleh tahu bagaimana hadis yang sahih. Jadi hadisnya berbunyi, utitu bil buraq wa huwa dabatun abyadun tawilun fawqa al-himari wa duna al-baghal
yad'u hafirahu 'inda muntaha tarfihi. Qala farakibtuhu hatta ataitu baital maqdis. Qala farabattuhu bil halaqati allati yarbituhu bihil anbiya. Qala thumma dakhaltu masjid fasallaitu fihi rak'atain thumma kharajtu faja'ani Jibril alaihi salam bi ina'in min khamar wa ina'in min laban fakhtartu al-laban faqala Jibril alaihi salam ikhtarta al-fitrah. Ni burak didatangkan kepadaku, iaitu Nabi SAW ceritakanlah satu haiwan burak namanya didatangkan kepada baginda. Ia adalah haiwan tunggangan yang berwarna putih dan panjang, lebih besar daripada keldai dan lebih kecil daripada baral. Baral ni tak silap saya kacukan antara keldai dan kuda. Baral lebih kecil. Ia meletakkan kuku kakinya sejauh jarak yang boleh ditempuh dalam satu jangka. Baginda bersabda, saya kemudian menungganginya sehingga saya tiba di Baitul Maqdis. Baginda menyambung, kemudian saya mengikatnya di tempat tambatan haiwan tunggangan yang telah diikat oleh para nabi, iaitu tempat yang digunakan oleh nabi-nabi sebelumnya. Baginda bersabda, selepas itu saya masuk ke dalam masjid lalu solat 2 rakaat di dalamnya. Selepas itu saya keluar, lalu Jibril alaihissalam datang kepadaku dengan membawa sebuah bekas berisi arak dan sebuah bekas berisi susu. Lalu saya pun memilih susu. Lalu kemudian Jibril alaihissalam berkata, kamu telah memilih fitrah. Okay. Dalam rangkap yang pertama atau dalam potongan pertama hadis ini, terdapat beberapa perkara yang penting untuk kita highlightkan ataupun kita keluarkan. Yang pertama, Nabi SAW menyebutkan bahawa secara jelas Nabi sebut farakibtuhu hatta ataitu Baital Maqdis. Kan? Baital Maqdis. Maksudnya nama lain bagi Jerusalem adalah Baitul Maqdis. Jadi kita samalah kota Baitul Maqdis ya, kota Jerusalem pun ya, dan kota Baitul Maqdis adalah daripada sumber Islam. Jerusalem adalah daripada kita kata sumber Yahudi, Jerusalem. Dan Ilya nama lain juga adalah sumber daripada Rom. Jadi tiga-tiga ni merujuk kepada tempat yang sama yang berada di sekarang ni kita sebut sebagai itulah Al-Quds. Kalau kita panggil Al-Quds lah. Baitul Maqdis sama saja. Kemudian Nabi sebut juga dalam hadis ni, Nabi mengikat ataupun menambat burak itu di satu tempat yang menjadi tempat tambatan yang digunakan oleh para nabi sebelum baginda. Nanti kita akan bincangkan nanti di bab yang berikutnya tentang lokasi-lokasi yang bersejarah yang ada di Masjidil Aqsa. Ada satu kawasan di tembok sebelah barat Masjidil Aqsa dan di situ ada satu surau ataupun musalla yang dibina kemudiannya. Dan di situ juga ada, kalau kita tengok dalam video-video yang perkongsian jemaah yang menziarah, ada satu dinding ataupun satu sisi itu di kawasan tersebut ada rantai atau rantai besi bulat tu yang ditandakan pada salah satu dinding di kawasan itu. Jadi di situ nak menandakan bahawa di sinilah tempat lokasi yang dikatakan sebagai tempat Nabi menambat burak tersebut. Jadi bukannya baru ditanda, dah lama dah, zaman berzaman ditanda, kemudian hanya berubah dari sudut penandaan tu sajalah, besi ke apa kan, tapi tempat tu dah ditanda lama. Kemudian Nabi sebut di sini, summa dakhaltu masjid. Kalau kita lihatlah, macam saya sebut tadi, waktu Nabi diisrakan ke Baitul Maqdis itu, tak ada masjid pun sebenarnya. Jadi adakah masjid yang dimaksudkan itu benar-benar fizikalnya masjid seperti masjid ini? Binaan yang masjid kan? Adakah apa yang dimaksudkan oleh Nabi itu adalah, kita kata sebagai istilah maksud masjid itu tempat sujud. Kan, maksudnya boleh jadi tempat itu kawasan lapang. Ada dua maksud. Dan ada satu hadis lain yang kalau kita lihat, hadis sahih Bukhari dan Muslim tentang Nabi SAW sebut mafhumnya, aku dikurniakan 5 perkara yang tidak diberikan oleh Nabi-Nabi sebelum aku. Nabi kata mafhumnya. Salah satu tempatnya,
Aku diberikan, aku dibolehkan untuk menjadikan kawasan di hamparan bumi ini sebagai masjidan, dan untuk digunakan debu-debu je sebagai bertayamum, tahur, untuk membersihkan taharah lah kan. Tu hadis tu boleh lihat. Ataitu bi khamsin la yu'tihinna ahadun min qabli. Mafhumnya dia, tak silap saya. Jadi nak katakan bahawa antara keuniaan Nabi SAW yang tidak diberikan kepada Nabi-Nabi lain adalah kawasan seluruh, mana-mana kawasan yang bersih boleh didirikan solat di situ. Dan barangkali boleh kita fahami juga dalam hadis ini, kawasan itu tak ada apa-apa pun binaannya, dan salah satu mungkin kawasan lapang saja. Nabi tambat burak di situ dan Nabi solat di kawasan itu. Tak ada binaan apa-apa. Dan kemudiannya barulah ditandakan ataupun dibina kawasan itu dengan musalla burak. Ada sekarang ni ada di situ. Jadi sepenuhnya memperingati peristiwa tersebut. Itulah sejarah dia. Kalau anda kata kita dapat peluang pergi ke sana, cerita ini kita akan dengarlah daripada tour guide itu yang membawa kita. Tapi dalam sejarahnya memang dicatatkan begitu. Okey, ni dah isyak belum? Okey, boleh. Boleh ke? Berapa minit kita? 2 minit lagi. Okey, baik. Okey, kita sambung sikit satu perenggan lagi. Thumma araja bina ila sama'i fastaftaha Jibrilu faqila man anta? Qala Jibrilu qila wa man ma'ak? Qala Muhammadun. Qila wa qad mu'itha ilaihi? Qala qad bu'itha ilaihi. Fafutiha lana fa idza ana bi Adam farahaba bi wa da'a li bi khair. Ni kita terus dengan peristiwa Mi'raj. Selepas itu beliau iaitu malaikat Jibril membawaku naik ke langit. Kemudian Jibril alaihissalam meminta agar dibukakan pintu langit yang pertama. Maka ditanyakan kepada mereka, siapakah kamu? Jibril menjawab, aku adalah Jibril. Kemudian ditanyakan lagi, siapakah yang bersama kamu? Malaikat Jibril menjawab, Muhammad. Kemudian ditanyakan lagi. Okey, kita lalu nak azan dulu. Sikit lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala as-salam. Hayya 'ala as-salam.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Okey, baik. Sebelum tu saya terlupa. Untuk rangkap yang sebelumnya, ada satu perkara lagi yang menarik untuk ataupun perlu untuk kita perhatikan. Nabi SAW didatangkan dengan susu dan khamar. Khamar dan laban. Kenapa apabila Nabi SAW memilih susu, Malaikat Jibril mengatakan bahawa kamu telah memilih fitrah. Kerana maklum, minuman susu itu adalah asli, pure. Kan? Tak ada campuran bahan-bahan asing. Adapun khamar itu adalah proses yang telah kita kata luaran yang berlaku, kan? Kita kata perapan yang berlaku kepada anggur dan sebagainya menghasilkan khamar itu yang ciri dia bukan lagi fitrah. Dan Nabi SAW memilih susu sebagai tanda itulah dia. Kita kata minuman kita kata yang baik lah, yang fitrah kena dengan manusia. Macam itulah. Okay. Kemudian yang penggan ataupun kita kata hadis yang berikutnya, sambungan ceritanya. Selepas itu okey. Ditanyakan lagi, adakah dia, iaitu Muhammad telah diutuskan? Malaikat Jibril menjawab, ya, dia telah diutuskan. Setelah itu barulah pintu dibukakan untuk kami. Tanpa disangka saya berjumpa dengan Nabi Adam. Beliau menyambut saya dan mengucapkan selamat datang kepada suku dan mendoakan semoga beroleh kebaikan. Jadi dalam rangkap ini ataupun dalam perenggan ini, Nabi SAW menceritakan pengalaman baginda bersama Malaikat Jibril. Dan ketika itu, kita kata perkhabaran tentang perutusan Nabi akhir zaman itu telah pun diketahui oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Terutamanya penduduk langit lah. Mereka dah mengetahui tentang kedatangan Nabi akhir zaman. Dan sebab itu apabila Malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad SAW, kita kata Mi'raj kepada pintu langit yang pertama, penjaga langit itu bertanya, adakah Muhammad telah diutuskan? Jadi mereka tak menyangka lah ataupun tertanya-tanya, adakah dia dah diutuskan? Maksudnya pengetahuan terhadap Nabi akhir zaman tu sudah diketahui oleh penduduk di langit. Itu kita kata kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barulah dibukakan pintu dan di langit yang pertama baginda sallallahu alaihi wasallam bersama Jibril alaihi salam bertemu dengan Abul Bashar, iaitu Nabi Adam alaihi salam, dan Nabi Adam mendoakan kebaikan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farahaba bi wa da'a li bi khair. Maksudnya Nabi Adam menyambut kedatangan Nabi SAW dan mendoakan kebaikan untuk baginda. Jadi kita berhenti setakat itulah dulu untuk malam ini. Cerita ataupun penjelasan hadis tentang Mi'raj ini panjang. Jadi biasanya kita baca pada bulan Isra' dan Mi'raj saja kan? Ceramah Isra' Mi'raj saja. Ceramah Isra' Mi'raj pun kita tak sempat nak baca keseluruhan hadis ni. Jadi kita bacalah sikit-sikit, mudah-mudahan kita dapat memahami di sebalik peristiwa Isra' dan Mi'raj, kita dapat memahami bahawa di situ tempat berlakunya permulaan Mi'raj itu di Masjidil Aqsa, dia kaitan dengan kehidupan kita, pegangan kita sebagai umat Islam. Dia kata kita tidak ambil peduli, maka kita dah meninggalkan satu
warisan yang sangat berharga kepada kita. Kita kena jagalah baik-baik. Baik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like